Berapa lama ya kalau masuk Akademi TVET ni? Bagi menjawab soalan ni, saya sebenarnya sangat happy dengan soalan ni. Sebab bukan adik ni seorang je yang bertanya. Boleh katakan ramai yang bertanya soalan ni. So saya nak menjawab dalam bentuk video. Pastikan anda save video ni, kongsikan kepada adik-adik kita yang lain berkaitan dengan program-program TVET. Dan tolong kepada mereka yang tengok video ni, yang tahu tentang program TVET, CJ Kemahiran Malaysia dan sebagainya, tolong bagikan pandangan anda tentang kelebihan belajar di program TVET, supaya adik-adik kita yang tengok video ni, dia dapat information yang lebih lanjut. Dan untuk maklumat anda, program-program TVET sekarang ni dah mula berkembang. Boleh dikatakan banyak agensi yang menawarkan program-program TVET. Dan salah satunya saya nak fokus kepada Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia. Mereka menawarkan program-program CJ Kemahiran Malaysia 5 tahap. Ada tahap 1 sampai tahap 5, di mana tahap 4-5 adalah peringkat diploma. Untuk maklumat anda, tempoh belajar, yang ni soalan bagi menjawab soalan adik ni, tempoh belajar untuk setiap tahap berbeza-beza. Kepada anda yang minat dalam bidang kemahiran, tak nak tempoh terlampau lama untuk belajar sampai 3-4 tahun, bidang kemahiran adalah tempat yang sesuai untuk anda. Di mana untuk tahap 1 dan 2, paling minimum boleh pergi ke 3-6 bulan. Tahap 2 boleh pergi ke 6 ke setahun. Tahap 3 boleh ke setahun 3 bulan. Tahap 4 dan seterusnya lah. So ada program yang menawarkan program tu terus ke tahap 3. Dia tak bukan 1, 2, 3. Dia terus ke tahap 3. Iaitu setahun. So bila anda ambil program yang setahun, tak ada masalah untuk anda dapat kerja terus selepas anda habis belajar. Salah satu contoh ataupun saya nak cadangkan kepada anda, salah satu kolej yang menawarkan program tahap 3 dalam tempoh setahun 3 bulan adalah Funnel Evo College. Menariknya tuan-tuan, program yang ditawarkan oleh oleh Kolej Funnel Evo, mereka menawarkan program-program yang sekarang ni in demand. Program-program berkaitan dengan digital, teknologi dan sebagainya. So, Funnel Evo College, untuk maklumat anda, pelajar-pelajar mereka bukan sahaja daripada lepasan SPM, ada juga lepasan diploma, degree yang tak ada SPM pun ada join program di Funnel Evo College. Dan untuk yang lebih menarik, untuk anda kena tahu adalah sebelum mereka habis belajar pun dah ada majikan dah berebut-rebut nak ambil mereka sebagai pekerja. Sebab program-program yang ditawarkan oleh Funnel Evo College ni memang sekarang ni sangat diperlukan oleh majikan dekat luar sana. So Funnel Evo College memang melahirkan pelajar-pelajar yang tenaga kerja yang mahir dalam bidang teknologi dan juga digital. Kalau anda berminat dalam bidang teknologi dan digital, anda boleh klik di bio saya ataupun anda terus ke UP_TVET, pergi dekat Funnel Evo College dan daftar untuk anda sambung belajar untuk next intake yang seterusnya.